Berjam-jam scroll phone tapi satu ayat Al-Quran pun tak sempat baca. Malam ni malam istimewa. Malam Allah mula turunkan Al-Quran, panduan hidup kita semua. Malam nuzul Al-Quran ialah malam pertama Allah mula turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama yang diturunkan adalah daripada surah Al-Alaq 1 hingga 5 ayat. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Cuba korang bayangkan, malam tu wahyu mula menyinari dunia. Al-Quran bukan cuma kitab. Ia teman hati kita, penunjuk jalan dan penawar untuk jiwa yang penat atau sedih. Malam ni peluang untuk kita dekat dengan Allah, minta ampun dan betulkan diri. Walaupun baca satu ayat atau doa pendek pun sudah cukup untuk bawa cahaya baru dalam hidup kita. Malam ini cuba ketepikan phone korang, ambil Al-Quran dan baca walaupun satu muka surat. Kalau awak nampak video ini, mungkin dia adalah peringatan untuk kita semua. Jangan lupa share dan follow for next video.